Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga ternak? Okey, hari ni kita nak tunjuk macam mana kita proses pelepah sawit untuk dijadikan makanan ternakan. Okey, kita chop pelepah tu untuk kita haluskan supaya mudah kita bagi kepada ternakan kita. Macam hari ni kita bagi kepada biri-biri. Okey, kenapa? Sebab dekat Malaysia ni saya cadangkan kita jadikan pelepah sawit ni salah satu sumber makanan. Okey, sebab apa dekat Malaysia ni banyaklah kita antara top production untuk palm oil ataupun kelapa sawit di dunia. Kita nombor 2 sekarang ni. So maknanya sumber makanan daripada pelepah sawit ni boleh dijadikan sebagai alternatif makanan. Okay? Tapi saya cakap awal dianya hanya kita target dari segi serat sahaja. Okay? Lagi serat saja. Protein dengan karbo agak kurang. Okay, saya dah siap dah. Kita dapat 3 tong sebenarnya, 2 tong setengah. Kita matikan enjin apa semua. Kita sapu-sapu sikit. So yang korang tengok ni hasil selepas kita kisar ataupun kita chop. Nampak? So lepas ni kita tutup dan kita pindahkan lah. Okey, kita dah pindahkan ke bawah kandang. Kau tengok saya genggam tak ada tercocok so maknanya okey lah. Okey, nampak saya dapat 3 tong 2 tong setengah lah, bukan 3 tong. Cumanya kalau mampatkan cuma dapat 1 tong setengah. Okey, bye bye.